Ibu bapa yang menjaga kami dari kecil hingga dewasa. Kami dari kecil hingga dewasa. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa yang menjaga kami dari kecil hingga dewasa. Kami dari kecil hingga dewasa. Dah. Siapa tadi lagi? Kosong kan? Kosong. Kosong. Muslim. Apa nama dia? Kafir. Muslim. Kau ni acak kan? Dah semua kenyang? Dah. Acak lagi dimakan makaroni ayam pakai ketul tak kenyang tak tahu. Ha. Ha. Dah kenyang belum? Dah. Kalau belum pun nak macam mana? Iyalah. Oi. Benda yang paling jangan peganglah kepada orang tau. Adab jangan pegang. Okey, baik dengar. Dah kenyang dah? Dah kenyang belum? Okey, cerita dia meh. Pada zaman dahulu. Okey, pada suatu hari. Okey, cikgu menanda kertas. Awaklah. Cikgu buka. Cikgu tengok bahagian karangan. Hancur. Ada bukan hancur le. Tak baik tak. Karangan awak tu ada yang buat pasal apa karangan tu? Karangan pasal sains dan teknologi. Okey, ada yang buat karangan yang umum. Sains dan teknologi adalah perkara yang penting pada masa sekarang. Ada betul. Ada juga yang buat pada suatu hari saya ke bekas negara gini-gini. Betul juga, tak salah pun. Okey. Cuma tolong tanda sikit. Buka buku karangan. Bukan buku matematik. Karangan. Okey, buku karangan, tulis sikit. Tulis apa? Karangan ni. Okey. Awak tulis macam ni. Bawah. Okey. Awak buat sikit. Wajib. Bawah yang tadi. Bawah yang pertama tadi tulis. Buat sikit panah ke apa ke. Wajib tulis. Wajib. Tulis. Bawah apa tu? Selang 2 baris ke tulis. Wajib. Ya. Wajib menggunakan tulis tak? Terpen tu ya Allah. Wajib menggunakan semua. Perkataan yang diberikan. Wajib menggunakan semua perkataan yang diberikan. Okey, poin kedua. Yang diberikan. Okey. Poin kedua. Dilarang. Baik. Dilarang menambah atau membuang
Dilarang menambah atau membuang imbuhan atau perkataan asal. Dilarang menambah atau membuang imbuhan dan perkataan asal. Okey, atau boleh ada boleh. Dilarang membuang imbuhan, dilarang menambah atau membuang imbuhan atau perkataan asal. Dah. Okey. Okey. Berapa perkataan? Kita buat. 50. Tulis 80. Yang tiga. Sehingga 100 patah perkataan. Sehingga 100 patah perkataan. Patah P-A-T-H patah P-R-K-A-T-A-N perkataan. Dah. Okey, sekarang ni itulah cara untuk menulis karangan pendek. Yang pertama apa? Wajib menggunakan semua perkataan yang diberikan. Awak buatlah karangan apa sekalipun, perlu untuk awak menggunakan semua perkataan dan ayat yang diberikan. Faham? Kan? Okey, yang kedua, dilarang menambah atau membuang apa-apa imbuhan atau perkataan. Contoh, ayat dia kata pelbagai cara dapat dilakukan untuk membalas jasa. Dah habis ke? Hamba dan kunci. Ya. Okey. Okey, tak apa. Okey, pelbagai cara dapat dilakukan untuk membalas jasa. Awak tulis apa? Pelbagai cara dapat dilaku untuk membalas jasa. Tak ada kan? Awak tak akan dapat 10/10. Okey, sebenarnya soalan karangan pendek ni soalan yang nak bantu awak untuk dapat markah banyak. Awak guna semua perkataan, awak tak buang apa-apa imbuhan dan tidak melebihi 100 patah perkataan, awak boleh dapat 9/10. Faham? Cara dia apa? Wajib guna semua. Wajib guna semua perkataan. Tidak wajib menggunakan semua perkataan, tidak meninggalkan apa-apa imbuhan dan 80 hingga 100 patah perkataan. Boleh buat? Kalau awak cukup semua benda tu, awak boleh dapat 9 atau 10/10. Faham? Okey, faham? Cikgu bagi masa awak 20 minit buat karangan tersebut sekarang. Alah ke? Alah kata keton. Dah buat sekarang. Kalau ada masalah tak faham apa, tanya cikgu. Tak payah tanyalah kawan awak pun, dia pun tak betul. Tanya cikgu ni. Faham? Dah buat sekarang. Guna semua perkataan. Ya. Ajak tanya cikgu dah. Ayun. Ajak tanya cikgu dah. Janganlah, saya ikut faham malam. Ibu juga tak payah nak main benda lain buat. Masa ni lah dia nak main gunting. Balik-balik guys.
awak jangan nak main cerita je. Pada suatu hari ibu saya ke pasar. Tiba-tiba ibu bapa adalah yang banyak berjasa pada anak-anak. Tak kena dekat cerita dia. Buat yang karangan fakta ke. Ibu bapa merupakan individu yang banyak berjasa dalam ayat dia. Oleh itu, sebagai seorang anak, kita wajar untuk menghargai ibu bapa, menyayangi ibu bapa. Buat karangan macam tu. Tak semestinya cerita. Tapi perkataan atau ayat yang dia bagi tu awak kena guna sepenuhnya. Awak kena guna sepenuhnya. Boleh? Cikgu nak beli buku ni? Boleh. Kenapa? Semua boleh. Kenapa awak nak buat? Awak buat je apa-apa yang penting ayat itu ini semua berkata. Dia bagi ni awak kena ikut satu. Apa? Ibu bapa desain yang banyak berjasa kepada Ibu daus main air. Daus main air. Ibu daus main air. Air bawa meja yo. Air kena air. nak buat kat luar ke? Dah buat. Buat. Anak kaya ni yo. Tak mana pergi buat daripada depan kandang kan? Yang EDK nak? Yang EDK. Ingat go. Dia bukan dah kata kena buat cerita. Awak buatlah apa-apa karangan. Yang penting ini semua berkaitan. Boleh juga. Sebab dia fakta kan, boleh juga awak guna pada sana. Ya. Sekejap. Okey. Semua dengar sini. Okey, contoh. Dia kata apa? Ibu bapa insan yang paling banyak berjasa kepada anak-anak. Contoh. Terdapat pelbagai cara dapat dilakukan untuk membalas jasa orang tua. Titik. Anak-anak perlulah mempamerkan tingkah laku yang baik. Selain itu, anak-anak juga boleh membantu untuk meringankan beban ibu bapa di rumah. Cikgu tegang untuk ada buat punya siap kau Weh, jangan keluar. Ada keluar. Cikgu tegang untuk ada buat siap. Anak-anak juga perlulah berusaha mencapai kejayaan dalam pelajaran demi membanggakan orang tua. Dalam masa yang sama, anak-anak juga perlu memberikan bantuan dengan sepenuh hati. Macam tu je. Awak sambung-sambung dia ayat dia. Macam awak punya exam masa sekolah rendah UBI. Macam tu lah. Awak sambung ayat je. Faham? Dah buat? Tak faham tanya? Yang mana itu? Tak faham tanya? Cepat, ada lagi masa 15 minit. Cikgu nak berhenti. Tak tahu. Titik. Buat yang semua. Tak payah. Satu perenggan sahaja. Kita sewajarnya menghargai ibu bapa sebelum mereka menghembuskan nafas akhir, kerana artinya mereka di dunia tiada galangkan. Susah pun, ya Allah. Susah ke? Boleh? Tak boleh cakap kat kita tolong. Permulaan Dia baru mengajar murid berkaitan
cikgu hilang. Marker merah cikgu hilang mana? Cikgu. Nak tanya cikgu. Abang. Apa lawak? Lepas kita over. Apa tu sakit tu? Siapa salah cikgu tu marker yang merah? Abang. Apa? Buat dia. Saya tegang berborak ke luar. Tak. Sekali dia ulang. Ayat mulia awak. Ibu bapa yang paling banyak berjasa kepada anak-anak. Cikgu, Indah dah siap. Okey, berjasa kepada anak-anak. Terdapat pelbagai cara dapat dilakukan untuk membalas jasa mereka. Ni, tengok ni, jasa mereka. Anak-anak perlulah mempamerkan tingkah laku yang baik terhadap ibu bapa. Selain itu, anak-anak juga perlulah meringankan beban ibu bapa dengan membantu ibu bapa di rumah. Sambung-sambung je ayat dia ni. Susah? Faham buat? Ada masalah? Okey. Cikgu. Satu perkaisahan ni. Cikgu. Ya. Dah kita tanya. Kenapa kita ni wacana? Boleh juga kalau awak nak buat sebab isi ni banyak. Dapat. Penanda okey. Penanda wacana ni apa? Penanda wacana ni adalah penghubung. Dan dia penghubung nak menggabungkan banyak-banyak isi. Bila awak buat selain itu, anak-anak juga perlulah. Seterusnya, anak-anak mestilah apa-apa. Tulis je ayat dia. Ya Allah, sambung. Tak ada salah. Ya, dah siap dah terbaik. Let's try. Geram, buat apa? Dia kata tadi cikgu. Buat dengan mulut kan kan? Ha? Okey, lepas dah siap buat, terus kira berapa patah perkataan. Tulis belah kanan bawah hujung. Apa dua patah perkataan itu? Okey. Ini titik. Biasa kepada kita titik. Betul? Kita dapat buat pelbagai cara. Kita dapat buat pelbagai cara dapat lakukan. Apa? Ya. Aku pula aku yang nak tanya dah. Cepat. Taklah. Kita dapat buat pelbagai. Apa tak ada ayat buat dalam ayat mana? Lakukan. Kita dapat buat pelbagai cara dapat lakukan. Kita dapat pelbagai cara dapat lakukan. Terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan. Yang mana terdapat? Dapat pelbagai cara dapat dilakukan untuk berjasa mereka. Berjasa dilakukan yang tercipta seperti mempamerkan yang baik. Yang baik kalau guna seterusnya titik pada ni yang besar. Seterusnya koma meringankan beban ibu bapa. Selain itu koma. Selain itu di titik besar. Kita okey, awak boleh dengar. Awak boleh nak guna penanda wacana satu. Tapi janganlah setelah itu menjaga baik ibu bapa. Seterusnya berusaha mencapai kejayaan dalam penjajaran. Janganlah itu je. Selain itu, anak-anak juga boleh meringankan beban ibu bapa dengan memberikan bantuan kepada mereka di rumah. Adalah tambahan dia. Kalau selain itu menjaga beban. Seterusnya menyanyi. Pendek dah jika itu. Tak apa mula. Ibu bapa saya yang paling banyak berjasa untuk kita. Dapat membaca biasa kalau tambahan biasa mereka.
bapa di mana contoh? Di rumah contoh. Di berapa ada? Tak adalah. Saya nak tunjuk awak supaya awak janganlah ambil di bulat-bulat. Faham? Sebagai anak kita perlu berusaha mencapai kejayaan dalam pelajaran. Contoh, dan dalam ilmu. Dapat saja. Okey, kita juga dapat memamerkan bantuan dengan sepenuh hati dengan menjadi bapa dengan penuh sayang. Okey. Jangan dah. Ni Eh. anak saya. Menjaga okey, kita juga dapat memberikan bantuan dengan sepenuh hati dengan menjaga. Okey, kasi kita boleh urai dia. Memberikan bantuan dengan sepenuh hati. Dan hargai mereka selagi mereka berada di mereka itu dah belum? Baik dia. Ada buat? Kena tambah betul. Awak boleh tambah. Jangan ajak. Awak kena tambah betul. Tapi awak kena urai-urai. Okey, jangan tambah betul. Biar kita dapat. Ayo awak. Apa insan yang paling banyak berjasa? Dalam keluarga. Pitik tak? Kalau pitik, mana sikit? Berjasa? Berjasa kepada pitik ke lah? Terdapat berbagai cara membalas jasa. Jasa betul. Jasa. Anak perlu mengenal yang baik. Urai dia. Jasa yang baik. Anak perlu mengenal perilaku yang baik seperti hendaklah mereka membuat apa dia usaha. Dengan berusaha betul. Membantu mereka
Buat apa insan yang banyak berjasa kepada anak-anak? Cuba. Kau berhenti. Titik. Belum sama. Titik juga. Belum sama. Terdapat pelbagai cara dapat dilakukan untuk menyelesaikan problem. Buat dia. Kita perlu memberikan beban di rumah saya itu saya perlulah bagi semua seperti buat apa rumah dapat dilakukan untuk membuatkan jasa kepada orang tua. Anak perlulah mempunyai perilaku yang baik. Jangan lebih baik apa contoh? Baik. Saya ingin anak haruslah mempunyai dengan seperti membantu apa dulu. Ada orang ini. Faham? Sekarang awak sambung. Betul awak sambung. Kita perlu menaikkan beban apa di rumah. Jangan letak hujan. Kita perlu menaikkan beban apa di rumah. Nanti membantu ibu bapa berubah kain, membuat baju orang tua. Kita perlu abang balik. Balik sambung.
Oi. Dah sini. Semua orang sini. Dah, dengar sini. Dengar sini. Dengar sini. Yang mana cikgu tanda? Cikgu tanda. Yang mana cikgu belum tanda? Sebelum cikgu suruh buat sekali lagi. Okey. Sebelum cikgu suruh buat sekali lagi. Dengar. Tadi pergi depan dia tu. Pergi depan dia. Dengar. Cuti isteri. Kalau kita selasa. Esok cikgu pergi camp. Saya bersama. Ah. Okay, dengar. Kan ada banyak cara kan betul? Meringankan beban ibu bapa di rumah dengan membantu mereka mengurus rumah. Contoh. Selain itu, boleh guna pandu wacana, gunalah. Selain itu, anak-anak juga perlulah berusaha mencapai kejayaan dalam pelajaran di sekolah. Okey, anak-anak juga sewajarnya memberikan bantuan dengan sepenuh hati. Janganlah main tambah sepenuh hati dan menjaga ibu bapa dengan penuh kasih sayang kerana harinya mereka. Kalau awak main tambah perkataan dan atau kerana, kalau awak tambah perkataan itu saja, karangan awak akan jadi terlalu pendek. Kalau karangan awak tak capai 80 hingga 100, maka awak dapat layak hanyalah 4/10. Faham? Jadi tolong. Okey? Yang mana rasa salah tu tolong buat elok, minggu depan cikgu cek sebelum cikgu suruh buat sebelum. Faham? Aman? Terima kasih.